Kemasyhuran Kerajaan Alam Melayu membuktikan asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan Barat. Proses pembentukan negara bangsa mengambil masa yang lama dan melalui beberapa tahap berdasarkan sesebuah kerajaan. Pembentukan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu berbeza daripada yang berlaku di Barat. Selain itu, ciri-ciri negara bangsa berkembang mengikut peredaran masa dan keperluan. Terdapat beberapa ciri-ciri negara bangsa Alam Melayu, iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka memberikan gambaran jelas tentang kepentingan pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran, peraturan masyarakat yang tersusun dan corak politiknya yang tersendiri bagi membentuk negara bangsa. Ciri-ciri negara bangsa tersebut ialah kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Bagi wilayah pengaruh, ianya terbahagi kepada dua, iaitu wilayah taklukan dan wilayah naungan. Wilayah taklukan ialah wilayah yang diperolehi daripada peperangan, manakala wilayah naungan ialah wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Pentadbiran yang tersusun dikenali sebagai pembesar empat tipatan. Sultan Melaka juga memberi kuasa memerintah dan mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau kepada para pembesar berempat. Antara pembesar berempat ialah bendahara, penghulu bendahara, temanggung dan laksmana. Pembesar yang membantu dalam pentadbiran ialah Syahbandar, Benatara, orang kaya, hulu balang dan penghulu. Peringkat pentadbiran dibahagi kepada dua, peringkat berpusat dan peringkat jajahan. Bagi peringkat berpusat, pentadbiran ini dilaksanakan oleh pembesar berempat. Manakala bagi peringkat jajahan pula, pembesar digalakkan menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Pembesar tersebut akan dilantik oleh pembesar berempat. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai dua undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka membincangkan jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal ekonomi. Bagi Undang-Undang Laut Melaka pula, ianya diusahakan oleh beberapa nakoda Melaka iaitu Nakoda Jenal, Nakoda Diri dan Nakoda Sahak. Undang-undang ini diperkenalkan oleh Sultan Mahmud Shah. Intipati dalam Undang-Undang Laut Melaka ialah peranan nakoda, pelayaran, jenayah, percukaian. Peranan pemerintah dan rakyat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Antaranya, golongan pemerintah dan rakyat, peranan pemerintah, peranan rakyat, konsep muadat, hubungan pemerintah dan rakyat, institusi beraja.